Kak Jap. Okay, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dulu kelas kita ataupun perkongsian kita pada malam ini dengan suratul Fatihah. بسم الله الرحمن Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana Allah masih lagi berikan kita peluang untuk kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. 5 Jamadil Awal, Alhamdulillah. Tak lama lagi kita akan memasuki Ramadan. Sekitar 113 hari kalau tak silap saya lagi. Dah tak lama dah. Dan moga-moga malam ini, input yang kita dapat malam ini boleh menyuntik untuk kita bersedia untuk Ramadan. Dan melalui perkongsian tafsir dan sebagainya daripada Ustaz Marwan pada malam ni, insya-Allah. Saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustaz Marwan Bukhari. Rasanya ni first time lah bersiaran dengan Ustaz di Mutiara Tadabbur. Alhamdulillah. Dan saya ucapkan ahlan wa sahlan juga kepada semua peserta yang berada di live YouTube. Alhamdulillah. Sekarang dah 38 orang. Boleh ajak lagi kawan-kawan yang lain. Link live tu boleh je kongsi kepada sahabat-sahabat, keluarga, okay? Grup-grup yang apa pengajian Al-Quran dan sebagainya, insya-Allah. Moga-moga ramai dapat manfaat pada perkongsian pada malam ni, insya-Allah. Malam ni insya-Allah pelancaran juga seminar Tafsir Al-Mu'in, insya-Allah, oleh Mutiara Tadabbur. Dan sebelum kita melancarkan seminar tersebut, alangkah baiknya kita mendengar dulu pengenalan kitab ni, pengenalan Tafsir Al-Mu'in, metod pentafsirannya, siapa penulisnya, kan? Apa keunikan dan keistimewaan tafsir ni, kan? Sehingga kan ramai para asatizah yang recommend tafsir ni untuk diajarkan juga kepada masyarakat umum, sebab dia tafsir yang mudah untuk difahami, contemporary, dan apa yang diutarakan dalam tafsir tersebut memang sangat mind blowing lah. Bagi saya ada certain point yang Syekh Makki ni dia utarakan dalam tafsir tu memang kadang tu halus bahasa dia, dan kita dapat sesuatu mutiara tafsir daripada apa yang dia ungkapkan dalam tafsir Al-Mu'in tu. Alhamdulillah. Dan para peserta yang ada mungkin boleh komen di ruangan komen. Siapa yang dekat sini memang sebelum ni memang menggunakan tafsir Al-Mu'in. Mungkin boleh komen dekat ruangan komen, insya-Allah. Sebelum ni dah guna tafsir Al-Mu'in ke, ataupun yang tak pernah guna pun boleh je komen kat situ. Ustazah, saya first time dengar tafsir Al-Mu'in ni. Mungkin boleh komen juga di ruangan komen. Dan kita nak tahu siapa sebelum ni yang memang guna tafsir Al-Mu'in ni, ataupun memang dah beli buku terjemahan oleh Tafsir Dok Mai ataupun Hauzah Fikir ni, yang ada di tangan saya juga. Nanti saya akan tunjuk sekejap lagi, insya-Allah, Tafsir Al-Mu'in. Mungkin ada yang dah beli ke sebelum ni, ataupun yang dah guna kitab Arab tu sendiri, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Okey, saya tunggu komen-komen daripada para peserta, insya-Allah. Pada malam ni alhamdulillah dah 46 orang. Kalau kita tengok, ini kitab yang asal, kitab asal Tafsir Al-Mu'in. Okay. Ini kitab asal dia. Al-Mu'in ala Tadabbur Al-Kitabil Mubin. Okay. Yang jilid apa, yang dia punya cover ni biru-biru sikit. Okay. So ni cetakan terbarulah. Dan hari tu saya tanya Ustaz Marwan, PDF yang ada tu okey ke untuk kita guna, kan? Ustaz Marwan kata yang PDF tu bukan yang latest. So yang printed one ni, yang printed latest version ni dah yang terbaik lah, yang terkini, yang kita boleh gunalah. Dan buku ni kitab Al-Mu'in ni dah diterjemahkan. Okay. Tapi yang ni baru juzuk 30. Tafsir Al-Mu'in juzuk 30 baru diterjemahkan lah, yang juzuk 30. Dan saya difahamkan tim Ustaz Marwan lah yang menterjemahkan lagi juzuk-juzuk yang lain, juzuk 29 dan sebagainya, alhamdulillah. Dan okey, pertama kali dengar Puan Zaitun kata, Puan Amiza pun first time, Ustazah. Siti Khairiah juga pertama kali, kan? Tak pernah dengar pun sebelum ni. Alhamdulillah. Puan Azzawati, Puan Ummu Hakimi. Okey, alhamdulillah. Puan Nur Azah pun ada, Masya Allah, daripada Brunei.
pernah dengar tapi tak pernah guna. Okey, baru dengar juga. Okey, jadi ramai malam ni yang baru dengar lah tafsir Al-Mu'in ni. Dan tak salah apa beruntunglah kan sebenarnya kan yang join pada malam ini, insya-Allah. Kita akan mendengar daripada Ustaz Marwan pengenalan kitab ni dan siapakah penulisnya, okey, dan juga metod pentafsiran beliau serta keunikan dan sebagainya, insya-Allah. Ahlan wa sahlan Ustaz Zul pun ada. Ahlan wa sahlan Ustaz Zul Khairi, antara salah satu speaker kita, insya-Allah, untuk seminar nanti, insya-Allah akan dimaklumkan sekejap lagi, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya jemput Ustaz Marwan Bukhari. Sebelum tu saya kenalkan dululah Ustaz Marwan Bukhari, insya-Allah, secara ringkas. Ustaz Marwan Bukhari, nama penuh beliau Marwan Bukhari Abdul Hamid, seorang penterjemah dan penulis. Ustaz menterjemah dan menulis, mendapat degree Fakulti Syariah dari Yarmouk University Jordan dan master ustaz daripada Fakulti Syariah dan Undang-Undang USIM. Ustaz aktif menterjemah dan menulis dalam bidang maqasid syariah, politik Islam dan tafsir. Setakat ni sudah lebih 20 buku terjemahan dan tulisan diterbitkan. Masya Allah, saya jadi saksi lah. Hari tu pernah jumpa Ustaz dekat kafe kan. Ustaz tengah menterjemah, Masya Allah. So memang kagum lah. Saya duduk meeting sebelah dengan suami saya kan. Ustaz duduk menterjemah sebelah tu kan. Masya Allah. So kita tengoklah juhud Ustaz menterjemah kitab-kitab. Kita doakanlah tim Ustaz boleh menterjemah banyak lagi kitab-kitab dan kita boleh manfaatkan, insya-Allah. Jadi saya jemput Ustaz Marwan Bukhari untuk berkongsi pada malam ini. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap dengar elok. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini insya-Allah kita akan membincangkan sedikit pengenalan tentang salah satu karya tafsir yang dikarang pada awal abad yang ke-21. Siap dikarang 2001 sebelum ditambah baik sampailah cetakan terakhir tak silap saya 2021 begitu. Jadi itulah yang dinamakan sebagai tafsir Al-Mu'in ala Tadabburil Kitabil Mubin, karangan salah seorang ulama tafsir pada zaman ini. Jadi maklumat lanjut tentang hal tersebut saya akan jelaskan dalam pembentangan ataupun perkongsian ringkas ini, insya-Allah, yang akan beri perhatian tentang yang pertama tentang pengarang, tentang tafsir ini, dan juga segala beberapa contoh lah kot yang berkaitan. Kalau tentang pengarang, akan sebut tentang latar belakang beliau, hubungan beliau dengan tafsir sejauh mana, dan juga tentang tafsir ini pula tentang apa sumbernya, apa contoh pendekatan yang diambilnya dalam menulis tafsir ini. Baik, saya mulakan terlebih dahulu dengan pengarang tafsir ini. Kalau lihat di poster mungkin dah tahu, ada yang dah tahu. Nama pengarangnya ialah Al-Allamah Syekh Majdi bin Ahmad bin Sa'id Makki. Beliau adalah seorang ulama yang daripada kelahiran Halab, dilahirkan pada bulan Ramadan 1997 ataupun April 10 April 1997 di Halab ataupun di sebelah dikenali sebagai Aleppo, Syria. Siapa yang mungkin ada rakan-rakan Syria, teman-teman Syria akan tahu bahawasanya Halab, mereka ni anggap Halab ni tersendirilah. Mereka lebih berbangga dengan Halab berbanding tempat-tempat lain, dan juga menganggap ini salah satu tempat sejarah yang dan juga pentadbiran yang tersendiri. Satu masa dahulu mereka masih ada lagi kita panggil perasaan tersebut. Jadi beliau dilahirkan di Halab. Halab juga salah satu tempat yang sejak daripada dahulu sampai sekarang mempunyai ramai ulama. Ramai ulama Al-Halabi itu. Jadi tapi pada usia beliau, tak silap saya awal 20-an, beliau terpaksa, sama ada awal 20-an ataupun usia 20 begitu, terpaksa keluar daripada negaranya sendiri kerana pemerintahan kuku besi Hafiz Asad.
Jadi beliau keluar dan juga bermukim ataupun tinggal di Arab Saudi. Dan tapi ini menjadi hikmah yang cukup banyak. Antara yang nanti saya sebut, antaranya peluang beliau berguru dengan cukup ramai ulama-ulama besar. Sebab bila mana beliau ada di Jeddah, Mekah, Madinah, itu adalah tempat para ulama sering datang daripada seluruh penjuru dunia. Jadi beliau mendapat sarjana muda di Universiti Ummul Qura setelah melalui pengajian sejak dari kecil di Halab, termasuk berpeluang untuk belajar daripada salah seorang ulama terkemuka yang dikenali sebagai Syekh Abdullah Sirajuddin, salah ulama bidang hadis dan juga bidang tafsir. Syekh Abdullah Sirajuddin juga ini antara ulama awal yang tulis dalam bidang tafsir maudhu'i, antara yang awal. Jadi Syekh Abdullah Sirajuddin antara guru beliau semasa di Halab, dan bila mana beliau berpindah ke Arab Saudi, beliau melanjutkan pengajian di Ummul Qura, master ijazah dan juga master di sana. Master beliau bidang hadis, PhD beliau pula bidang tafsir, tetapi atas kekangan tertentu beliau buat di Maghribi tafsir beliau, PhD beliau. Tapi ada halangan dari sudut untuk menyempurnakannya kerana suasana politik pada masa itu. Jadi Syekh Majid Maki ini salah satu keistimewaan beliau yang menyebabkan beliau terpanggil dikenali oleh ramai penuntut ilmu dan juga diburu oleh ramai penuntut ilmu ialah dari sudut perguruan beliau. Beliau berguru dengan cukup ramai ulama yang terkemuka. Saya sebut sebahagiannya Syekh Abdullah Sirajuddin yang saya sebut sebentar tadi, Syekh Ali Tantawi. Syekh Ali Tantawi ini cukup rapat dengan beliau, sastrawan, adib yang cukup hebat. Baca salah satu tips yang diberikan biasanya oleh orang yang mahu kita ataupun pakar bahasa Arab yang mahu kita beri tips untuk kita dapat seni bahasa ataupun kefasihan itu biasanya akan dicadangkan untuk baca buku Ali Tantawi. Ali Tantawi ni salah satu guru rapat beliau. Sehingga kan Syekh Ali Tantawi ni beliau tidak suka dikunjungi, melainkan oleh Syekh Majid Maki. Beliau peruntukkan setiap hari Rabu untuk Syekh Majid Maki mengunjunginya dan juga berbicara dengannya, dan juga dia sebut, beliau sebut bahawasanya beliau jumpa dengan Syekh Ali Tantawi ini disebut yang dikisahkan oleh isterinya, isteri Syekh Majid Maki, bahawasanya Syekh Majid Maki ini, Syekh Ali Tantawi kata orang lain mengambil manfaat daripada ilmu dia. Tapi bila mana Syekh Majid Maki datang, dia yang dapat banyak manfaat, menerusi pengetahuan dan juga pembacaan daripada Syekh Majid Maki. Jadi hubungan mereka sangat rapat, bukan sekadar kita panggil sebahagian orang mungkin bercerita tentang guru-gurunya, tapi lebih kepada touch and go, dia jumpa, ambil gambar apa semua. Tak. Ini hubungan guru murid yang cukup rapat. Antaranya juga Syekh Mustafa Zarqat, faqih, ulama fiqh yang terkenal dan juga ulama ensiklopedik pelbagai bidang yang cukup terkenal. Syekh Majid Maki yang keluarkan fatwa beliau jadi Fatwa Zarqat jilid pertama, dan juga jilid kedua pun dah ada, cuma sedang tunggu untuk penerbitan. Karya yang cukup penting dalam fatwa zaman moden ini dikeluarkan dan nanti kata disusun dan juga dikaji lanjut dan juga ditakhrij hadis-hadisnya oleh Syekh Majid Maki. Antaranya Syekh Abdullah bin As-Siddiq Al-Ghumari, ini muhaddis dan juga mufassir dan juga faqih hebat. Syekh Abdullah bin Siddiq daripada keluarga Ghumari yang melahirkan cukup ramai ulama. Dan juga Syekh Abdullah bin Siddiq salah satu guru beliau yang beliau cukup terkesan. Dengan seterusnya Syekh Yasin Fadani. Ini Syekh Yasin Fadani juga salah seorang guru beliau yang cukup rapat dengan beliau, dan juga beliau antara terpanggil yang terakhir sempat, sebagaimana beliau cerita sendiri kepada saya dan juga kepada beberapa yang lain, berulang kali, banyak kali, beliau antara yang terakhir meriwayatkan hadis daripada Syekh Yasin Padang sebelum Syekh Yasin meninggal dunia. Seterusnya ialah antara guru beliau yang terkemuka juga ialah Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ulama yang cukup terkenal dengan keilmuannya, kehalusan seni beliau dalam berkarya tahqiq,
dan juga ketawadhu'an beliau, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, ulama hadis yang cukup terkenal, dan juga faqih juga, anak murid Syekh Zahid Kautsari. Seterusnya ialah Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi, juga ulama yang beri perhatian besar dalam bidang Quran dan juga tafsir dan juga pemikiran Islam, Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi. Seterusnya Syekh Abdul Rahman Habanaka Al-Maidani, pengarang kitab tafsir yang kita panggil tafsir ikut susunan nuzul ataupun penurunan Al-Quran. Syekh Abdul Rahman Habanaka ini karang Ma'arijut Tafakkur wa Madarij Tadabbur. Karya ini, dan juga beliau juga karang banyak kitab lain termasuk Qu'adut Tadabburil Amthal, yang mana menurut Syekh Majid Maki, kitab beliau ini, kitab Al-Mu'in ala Tadabbur Kitabil Mubin ini, secara sumber utama dan sudut kaedah tafsirnya ambil daripada Syekh Abdul Rahman Habanaka, yang beliau baca sebelum diterbitkan tafsir ini, sebab beliau cukup rapat dan juga apa nama ni, berpeluang berguru dari dekat. Beliau baca sebelum terbit, masih lagi manuskrip. Okey. Jadi Syekh Abdul Rahman Habanaka ni terkenal dengan Qawaidut Tadabbur Al-Amsal, Al-Amsal Al-Quraniyah, An-Nifaq, Zahiratun Nifaq fil Quran, apa semua kita tafsir. Sama ada tafsir ikut susunan nuzul, yang salah satu kreativiti beliau, sempat buat fasa Mekah je. Nak masuk fasa Madinah dengan mula dengan surah Al-Baqarah, beliau meninggal, Syekh Abdul Rahman Habanaka. Jadi dalam Al-Mu'in ini tafsir ayat-ayat Makkiyah banyak kita panggil memanfaatkan rujukan daripada Syekh Habanaka ini. Seterusnya ada beliau juga ialah Syekh Yusuf bin Abdul Rahman Al-Mar'ashli dan juga Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Antara guru beliau yang beliau berkhidmat dan juga ada hubungan cukup rapat. Yang lain-lain itu masih sangat ramai lagi yang saya tak sempat sebut di sini. Jadi guru-guru beliau yang mufassir, saya sebut sebentar tadi, guru-guru beliau yang mufassir. Sebab bila mana kita nak cakap tentang seorang tokoh ulama, kita cakap tentang guru-gurunya, dan juga kita cakap tentang guru-gurunya dalam bidang yang kita mahu kenali beliau. Jadi antaranya ialah Syekh Abdullah Sirajuddin, ulama hadis dan juga tafsir juga. Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, kita dah sebut sebentar tadi. Antara karya penting beliau Bid'ah Tafasir, dan juga antara karya bagus beliau yang saya cukup manfaatkan ialah karya beliau Jawahirul Bayan. Jawahir Bayan ni ialah karya tentang munasabah antara surah demi surah. Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Saya juga manfaatkan dan juga sentiasa promo lah, kalau siapa nak dapat apa nama ni, kita panggil ilham dan juga menikmati susunan ni, salah satunya lah karya Syekh Abdullah bin Asyid. Seterusnya Syekh Abdul Rahman Habanaka. Abdul Rahman Habanaka kita sebut tadi, tokoh besar dan juga daripada keluarga ilmuwan. Syekh Fadhil Hasan Abbas, ulama besar berasal dari Palestin, tinggal di Jordan. Syekh Majid Maki ada hubungan keilmuan dengan beliau. Banyak kali berpeluang jumpa bertemu dengan beliau. Dan juga Syekh Fadhil Hasan Abbas, bila mana tahu Syekh Majid Maki tulis tafsir ini, Syekh menjanjikan untuk masuk, kita panggil untuk masukkan dalam buku Syekh Fadhil Hasan Abbas. Dia tulis satu buku tentang tafsir fasirun lah, ataupun tentang manhaj tafsir para ulama zaman kontemporari dan juga moden. Jadi, tapi beliau tidak sempat berbuat demikian kerana telah meninggal dunia. Baik, seterusnya ialah Syekh Yusuf Qaradawi, juga mufassir. Antara guru beliau susun, kalau kita perasan, buku Syekh Yusuf Qaradawi ada karya-karya tafsir beliau. Tafsir surah itu, surah ini, surah itu, surah ini. Tafsir Juz'u Amma, Juz'u Tabarak. Tak lengkap. Tapi banyak juga surah dan juga banyak juga juzuk yang sempat ditafsirkan oleh Syekh. Dan juga sebenarnya tafsir itu asalnya adalah ucapan beliau, ceramah beliau, yang mana ditranskrip dan juga disusun kembali. Antara yang terlibat secara utama ialah Syekh Majid Maki. Beliau sendiri bercerita, saya sebut sendiri. Dan antara guru beliau yang cukup hebat juga Ibn Tafsir adalah Syekh Ahmad Hasan Farhad. Dalam setengah tafsir beliau tarjihkan pandangan Syekh Ahmad Hasan Farhad dalam setengah sumpah dan juga sebagainya. Syekh Hasan Farhad ni banyak lebih terpengaruh, saya baca karya-karya beliau, lebih terpengaruh dengan Madrasah Farahi. Hasan Farhad ni maha guru kepada ramai ulama besar, termasuk Syekh Salah Al-Khalidi, adalah anak murid beliau penyelia tesis kepada Syekh Abdul Fattah Al-Khalidi. Syekh Ahmad Hasan Farhad ni, Ahmad Hasan Farhad ini mengeluarkan seorang ulama tafsir untuk dikenali. Dalam arti kata sebelum itu ulama lain tulis tentang ulama-ulama tafsir, mereka tak tulis tentang nama ulama ini. Makir bin Abi Talib, Syekh Makir. Jadi beliau ada tafsir Makki, beliau tahqiq dan beliau kaji.
Syekh Ahmad Hasan Farhad. Kalau kita baca Husain Zahabi, Tafsir Mufassirun, tak ada tafsir ini. Kalau kita baca Tafsir Warijalhu, tak ada tafsir ini. Jadi beliau buat di Al-Azhar, beliau keluarkan, dia popularkan tafsir Syekh Imam Makki bin Abi Talib ini. Dan juga Hasan Farhad ini juga salah seorang ulama yang terkemuka lah dalam bidang tafsir. Umur dia dah hampir 100 tahun. Masih hidup. Baik, jadi khidmat dalam ilmu tafsir. Kita dah kenal beliau, latar belakang beliau secara ringkas saya sebut, latar belakang guru beliau. Sekarang ni apa sumbangan beliau, apa setakat ini dalam tafsir. Antaranya ialah kitab yang kita bahaskan pada malam ini, yang kita perkenalkan, Tafsir Al-Mu'in ala Tadabburil Kitabil Mubin. Maksudnya pembantu. Al-Mu'in itulah pembantu. A'ana yu'ainu. Al-Mu'in. Pembantu untuk tadabbur kitab Mubin. Kitab yang nyata, yang jelas. Al-Quran lah. Yang kedua ialah tafsir Al-Quran 8 jilid yang berjudul Dauhatut Tafsir. Yang sudah siap tapi sedang dalam proses untuk diterbitkan. Dauhat Tafsir. Maksudnya tafsir Doha. Doha itu Doha Qatar lah. Okey? Tafsir ikut ambil nama tempat. Tafsir Doha 8 jilid sebagaimana beliau sebut kepada saya, mungkin jadi 9 atau 10 kalau penerbit tu apa ada saiz buku ke apa ke kan. Ini luar lah. Antaranya ialah beliau tahqiq satu kitab tafsir yang kurang dikenali juga, tapi ulama tafsir daripada Iraq. Kenapa beliau tahqiq kitab ini? Sebab beliau terfikir, tertanya-tanya selepas Al-Imam Al-Alusi di Iraq, siapa lagi mufassir yang mentafsirkan Quran lengkap. Jadi beliau dapati ada seorang ulama namanya Syekh Rashid bin Al-Khatib Al-Mausili di Mausul. Judulnya Aula Maqil fi Ayati Tanzil, 9 jilid. Aula Maqil fi Ayati Tanzil. PDF pun ada. Jadi beliau tahqiq dan juga beri komentar. Sebab tafsir inilah tafsir aliran Al-Manar. Tafsir aliran Al-Manar yang bukan setakat aliran Al-Manar, malah mengikut Syekh lah, bagi dia ada terlebih lagi. Pergi kadang-kadang menyimpan sikit. Jadi tafsir ini juga Syekh bukan tahqiq je, beliau kata beliau asalnya mahu tahqiq je. Tapi akhirnya beliau tak tahan, beliau komentar banyak tempat juga beliau komentar yang bagi beliau ada apa nama ni, beliau tak setuju dan juga sebagainya. Jadi itu komentar-komentar itu cukup bernilai. Boleh baca dalam Aula Maqil, ada PDF-nya fi Ayati Tanzil. Seterusnya tafsir Syekh Muhammad Tahir Al-Qurdi sudah siap juga. Al-Qurdi ni adalah khattab, ahli khat yang masyhur dan juga ulama tafsir. Beliau ada pelbagai kitab tafsir. Antaranya tafsir ini 10 jilid yang dinamakan Zahratul Tafasir. Zahratul Tafasir ini juga juzuk apa nama buku, kitab tafsir Imam Abu Zahrah. Tetapi sebenarnya kitab tafsir Imam Abu Zahrah tu nama asalnya Tafsir Liwat Islam. Sebab ditulis dalam majalah ataupun jurnal namanya Jurnal Liwat Islam. Tapi penerbit tukar kepada Zahratul Tafasir. Okey, jadi tak ada masalah lah. Tapi Syekh Majid Maki, saya ingat dia pernah cerita kepada saya bahawa beliau dah baca manuskrip itu sebelum diterbitkan tafsir Abu Zahrah itu. Tapi yang ni tafsir lain, Muhammad Tahir Al-Qurdi ni 10 jilid. Seterusnya tafsir karangan beliau dalam kita panggil sumbangan beliau dalam menyunting dan juga transkrip dan juga sunting tafsir-tafsir Syekh Yusuf Al-Qaradawi macam saya sebut tadi. Seterusnya beliau karang memperkenalkan karya guru beliau Ma'arijut Tafakkur wa Daqa'iqut Tadabbur, iaitulah beliau tulis At-Ta'rif di kitab Ma'arijut Tafakkur wa Daqa'iqut Tadabbur yang diterbitkan. Pengenalan lah tentang ini antara khidmat beliau. Selain khidmat-khidmat lain yang cukup banyak, saya sebut secara ringkas je ni. Di persoalan seterusnya, mengapa tafsir ringkas? Kan baiklah baca tafsir yang lebih panjang dan juga mendalam dan juga panjang lebar huraiannya. Jadi saya sebut secara ringkas di sini, antara tradisi para ulama silam dari dahulu sampai sekarang ialah mempelajari tafsir ringkas terlebih dahulu sebelum menyelongkar karya-karya lain. Ini kita panggil takwin, membina keilmuan seorang penuntut ilmu dan juga pengkaji tafsir. Membina keilmuan kita, membina kita panggil kemahiran kita dalam berinteraksi dengan tafsir, dalam memahami tafsir. Antara karya yang terkenal dahulu kita sebut nanti. Cuma tafsir ringkas ni juga membantu pembaca untuk memahami tafsir Al-Quran dengan lebih pantas, memahami ayat Quran lebih pantas. Kita buka, kita boleh nampak. Walaupun ada perdebatan tentang tafsir tersebut. Sebab tafsir ini ialah tafsir ringkas ini ruannya sempit,
ruannya terhad, maka penulis perlu mentarjihkan pandangan apa tentang perkataan itu, tentang ayat itu, tarjih. Nak ikhtiar, nak pilih apa perkataan yang paling jelas tentang ini. Apa sumpah ini, contohnya banyak sumpah dalam Quran. Kan? Apa maksud sumpah ini, sumpah itu? Apa kaitannya dengan jawapan bagi sumpah-sumpah, jawabul qasam. Kan? Perumpamaan Quran, apa maksud? Jadi banyak. Banyak pandangan ada, tafsiran ada. Jadi kemahiran mufassir cukup penting dalam melakukan hal ini untuk menulis tafsir ringkas. Sebab tu saya dengar beberapa kali daripada Syekh Majid Maki, dan juga sebelum saya dengar beliau, saya dah ada pandangan ini. Iaitulah menulis tafsir ringkas lagi susah daripada tulis tafsir panjang lebar. Sebab kena ada kemahiran untuk macam mana nak mampatkan. Nak mampatkan. Sebab kalau tulis panjang lebar, mudah, banyak boleh sertakan, lepas tu hujungnya sebut kesimpulan. Lagi mudah lah. Jadi masing-masing ada kepayahan masing-masing lah. Tapi kalau yang panjang lebar tu macam tafsir Ibn Ashur, tafsir Al-Alusi, macam apa nama Al-Tabari apa semua tu kan, itu sudah tentu bermanfaat dan juga dah tentu ada kepayahannya yang tersendiri juga. Baik, jadi mengapa tafsir ringkas? Jadi itu antaranya. Sebab dia membantu kita membentuk kemahiran kita untuk memahami. Kalau kadang-kadang kalau kita baca, saya cukup nasihatkan untuk baca setiap hari tafsir ringkas. Selain tafsir lain. Cukup nasihatkan, ini boleh memang betul-betul boleh membentuk kita punya malakah, kita punya kemahiran dalam tafsir. Dan juga kita kena renung. Kita jangan baca sekali lalu, kita renung. Ini merujuk kepada kalimah yang mana, ayat yang mana. Juga kita akan dapat dalam konteks Al-Mu'in ini, kita akan dapat nikmati dia punya kedalamannya. Ada munasabah apa semua, ada ikhtiar dan juga tarjih, ada tafsiran bagi mufradat ataupun kalimat-kalimat Al-Quran dan juga sebagainya. Dan kalau kita baca apa nama ni, tafsir Jalalain sebagai contoh, tafsir ringkas Al-Mahalli dan juga As-Suyuti, ini juga yang boleh membentuk kita bila mana kita lihat. Dan juga ada banyak isyarat-isyarat tadabbur daripada mufassir ini. Dan juga biasa tafsir ini memerlukan hasyiah, memerlukan syarah. Jadi maksudnya bukannya mudah yang disangka tafsir ringkas ni, sebab tu perlu kepada penjelasan syarah, ada yang perlu kepada hasyiah, kan. Jadi antaranya lah at-tashil oleh Ibn Juzai, antara tafsir ringkas yang cukup bermanfaat selain Jalalain, tafsir oleh Ibn Juzai. Tafsir ini juga saya perasan ada seorang sahabat saya nama Dr. Suhaib Sa'id. Dia alim dalam bidang tafsir. PhD beliau tafsir, buat ijazah beliau pun saya rasa tafsir buat di Azhar. PhD beliau di SOAS UK. Beliau kaji tentang tafsir Quran bil Quran, dan juga beliau buat kelas untuk khatam tafsir atas hil ni. Kenapa beliau buat kelas begitu? Tidak lain tidak bukanlah tafsir ringkas ni boleh membina malakah. Walaupun beliau ini sudah cemerlang dan juga mendalam pengetahuannya. Sekarang ni beliau lead satu pertubuhan namanya Ibn Ashur Center. Beliau terjemahkan Quran sekarang, terjemah ke bahasa Inggeris dengan berpandukan kepada tafsir Ibn Ashur. Maksudnya kesimpulan daripada tafsir Ibn Ashur beliau terjemahkan. Sebab kata beliau, banyak terjemahan dalam bahasa Inggeris ini lebih kepada berdasarkan kapasiti ilmu penterjemah. Ada penterjemah mahir, ada penterjemah tak mahir. Jadi apa kata beliau? Dia merancang untuk menterjemahkan Quran ke bahasa Inggeris jadi bermutu dan juga berkualiti, sebab bersandarkan kepada salah seorang giant, salah seorang gergasi dalam bidang tafsir, namanya ialah Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur. Okey. Jadi itu antara projek menarik beliau. Seterusnya antara tafsir ringkas kalau abad ke-20 yang terkenal ialah tafsir Al-Quran ataupun Taisir Al-Quranil Karim oleh Syekh Abdul Jalil Aisa. Abdul Jalil Aisa ni salah seorang ulama Azhar, dan juga saya perasan beberapa tahun lepas diterbitkan kembali tafsir ini oleh kita panggil satu pertubuhan Majlis Hukama. Buku-buku terbitan Majlis Hukama selalunya murah. Okay, melainkan kalau dijual kat Malaysia lah. Okay, penerbit tanggung kos ataupun penjual kos macam-macam untuk bawa ke sini. Seterusnya Sofwatul Bayan oleh Syekh Hasanain Muhammad Makhluf, bekas mufti Mesir. Ini karya yang terkenal juga. Okey, ni. Seterusnya tafsir ringkas abad yang ke-21 pula ialah antaranya tafsir Al-Mu'in ini yang kita akan cakap selepas ini ataupun yang kita sedang cakap ini. Baik, tafsir ini siap ditulis pada 2001, terbitan kali pertama pada 2006, masa 5 tahun. Seterusnya diulang cetak hinggalah sekarang dengan penambahbaikan pada setiap cetakan. Sebab tu
saya akan pesanlah kepada yang nak gunakan tafsir ini dan juga nak rujuk tafsir ini, elok guna cetakan terbaru dan juga beli sendiri berbanding PDF. Sebab PDF itu banyak syekh tambah, buat tambahan dan juga ada baiki dan juga sebagainya. Okey? Jadi itu tentang seberingkas tentang latar belakang tafsir, tafsir syekh, dan juga sampailah kita sampai ataupun tafsir-tafsir ringkas, hinggalah kita sampai kepada pembahasan tentang tafsir Al-Mu'in ala Tadabburil Kitabil Mubin sebagai salah satu karya tafsir yang ditulis pada abad yang ke-21. Sebab siap pada 2001. Tafsir ini, apa ciri-ciri tafsir Al-Mu'in lah tafsir ringkas. Yang pertama ialah tafsir ringkas. Tapi tafsir ringkas yang kalau siapa yang biasa baca, saya baca berulang kali bertahun-tahun. Okey, menjadi teman saya. Selain daripada, kalau kita nak explore lebih, kita akan rujuk kita tafsir yang lain lah. Dan juga saya banyak conteng. Conteng sebelum di pelbagai halaman. Sebab ni tafsir by mushaf. Jadi kita tengok highlight-highlight penting dan juga kita cuba praktik kaedah-kaedah tafsir dengan cara kita buka je dan setelah kita baca surah, kita cuba tulis sendiri apa munasabah antara surah ini sebut. Tanpa berpandu kepada pandangan ulama lain, kita nak uji diri kita, sebab tu kita rujuk. So, saya buatlah. Tapi saya nak bagi tahu tafsir ini setelah berulang kali baca, saya perasan ada banyak keistimewaan yang tersendiri. Antaranya ialah tafsir ringkas yang tidak seringkas macam setengah tafsir simple yang lain. Sekadar menerjemahkan perkataan-perkataan kalimat-kalimat tertentu saja. Tetapi turut kita panggil memilih tafsiran terbaik daripada banyak tafsir, puluhan tafsir. Apa tafsiran untuk ayat itu, sampai kadang-kadang ada setengah tafsir saya perasan saya rasa cek kitab-kitab tafsir tak jumpa. Dan juga saya pernah tanya Syekh, anna laka hadha. Ini soalan Nabi Zakaria kepada Maryam. Dari mana kamu dapat buah anna laki hadha? Dari mana buah ini kamu dapat wahai Maryam? Zakaria tanya, Nabi Zakaria alaihissalam tanya. Jadi saya tanya Syekh, anna laka hadha, dari mana tafsiran ini kamu dapat? Antaranya tafsir beliau, sebagai saya sebut contoh, tafsir ringkas tetapi banyak perkara-perkara yang bermanfaat dan juga baru. Antaranya dalam surah Al-Jathiyat ada satu ayat tu tentang golongan musyrikin. Mereka memandang rendah kepada wanita. Okey? Tetapi setengah tafsir sebut macam ayat itu seolah-olah itu memang banyak tafsir sebut. Tafsir itu merupakan tafsirannya ialah itu ayat Quran yang bukan kalam musyrikin. Syekh tafsirkan itu kalam orang musyrikin yang mengata wanita. Maksudnya wanita ni suka perkara perhiasan dan juga sebagainya. Jadi saya tanya, kenapa Syekh tarjihkan ini? Sebab semak tafsir-tafsir lain, dia tak beri perhatian sangat pada ini. Ini salah satu kita panggil, sebab tu Syekh tulis untuk masyarakat kontemporari. Dan juga beliau kata beliau ambil daripada gurunya Habanakah, Syekh Habanakah. Okay? Pada pandangan Syekh Habanakah, ini merupakan kata-kata daripada golongan musyrikin yang sebab ada unsur mengata kepada perempuan. Jadi Syekh sebut dia ambil daripada tafsiran Syekh. Saya ni terlintas, tak sempat nak prepare benda ni, saya tak buka muka surat ayat apa-apa semua. Tapi dalam surah Al-Jathiyah yang beliau katakan ini merupakan kalam musyrikin. Ayat ini, jadi bila ditafsirkan begitu, oh clear. Jadi kita boleh faham. Sebab kalau tidak mungkin timbul persoalan. Jadi benda ni debatable. Tapi kita nak bagi tahu bagaimana beliau tarjih. Beliau tarjih supaya lebih sesuai dengan semangat Al-Quran yang tidak pernah memandang rendah ataupun mengungkapkan ayat yang memandang rendah kepada wanita. Okey? Baik. Jadi menggunakan bahasa semasa ikut halaman mushaf. Ini antara keistimewaan lah dan juga antara ciri-cirinya. Bahasa semasa dalam arti kata bahasa Arab, tapi bahasa Arab yang lebih mudah. Walaupun kalau kita nampak kehalusan sebab banyak. Kalau kita biasa baca mufradat al-fazil Quran ataupun kitab-kitab tentang kamus ungkapan Quran, kalimat Al-Quran ini apa maksudnya apa semua, kita akan terbiasa bahawasanya suatu perkataan itu ada takrif dia, ada maksud dia apa semua kan. Jadi kalau kita baca tafsir ini sebenarnya, kalau kita keluarkan mufradat saja banyak boleh dikeluarkan.
tentang kalimat alhamdu apa maksudnya, tentang kalimat rahmah apa maksudnya, tentang kalimat-kalimat yang lain, tentang ayat-ayat yang lain, dia menjelaskan juga kalimat sebenarnya. Sebab tu ada setengah dalam cetakan terbaru yang ini biasanya dimerahkan. Yang ini dimerahkan. Jadi untuk cetakan seterusnya untuk terjemahan ini, kami pun nak usahakan supaya ambil perhatian perkara tersebut. Baik. Jadi seterusnya sesuai juga untuk diterjemah ke pelbagai bahasa pada zaman ini. Sebab kalau katakan kalau tafsir Jalalain, dia kalau terjemah ke bahasa lain pada zaman ini agak mencabar. Agak mencabar dan juga rasa macam bukan mudah untuk, sebab ini kitab tafsir itu tafsir untuk mengajar. Untuk mengajar, ada guru yang mengajar. Jadi tafsir ini pula tafsir yang dah dihuraikan. Lagi mudah sampai kepada masyarakat awam. Okey? Baik. Jadi seterusnya ialah sumber bagi tafsir ini. Setiap tafsir dia ada masadirnya tersendiri. Jadi tafsir ini sumber utamanya ialah kitab Syekh Abdul Rahman Abanakah. Yang beliau sebut, yang beliau asalnya beliau tulis tafsir ini meringkaskan kepada satu apa nama ni, satu tafsir ditulis oleh ulama tafsir yang kata beliau ini merupakan tafsir terbaik pada pandangan beliau. Salah satu tafsir penting dan juga baik tapi tenggelam, maksudnya kurang diberi perhatian dan juga kurang dihargai. Itulah tafsir Al-Khazin, Lubabut Ta'wil. Imam Al-Khazin, faqih dan juga muhaddis, juga sufi. Jadi beliau asalnya beliau ringkaskan dan juga nak bawa kepada penerbit dah siap dah. Nak buat macam ada orang ringkaskan, kita panggil ada orang ringkaskan surah ataupun tafsir Tabari, ada yang ringkaskan tafsir Ibn Kathir, kan? Jadi beliau ringkaskan Lubabut Ta'wil oleh Imam Al-Khazin. Tapi akhirnya tak jadi untuk diterbitkan. Bagi beliau tak ada tambahan, tak ada nilai tambah kalau beliau buat begitu. Jadi beliau tak jadi. Sebagian orang yang penting terbit, kan, ada penerbitan, ada karya. Jadi beliau pun buat daripada teks itu, yang mana kalau kita rujuk setengah ayat, kita rujuk Al-Khazin, kita akan jumpa unsur Al-Khazin tu jelas juga. Sebagai rujukan beliau. Daripada teks itu beliau semak dan juga ulang balik berdasarkan manhaj yang digunakan oleh Syekh apa nama ni Habanakah dalam Qawaidut Tadabburil Amsal. Jadi beliau ulang balik dan juga sehinggalah siap jadi tafsir ringkas. Beliau semak demi semak sampailah terbit. Syekh Majid Maki ni beliau ada ciri gurunya juga, Syekh, iaitulah apa nama ni, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, yang agak teliti dan juga tak mudahlah nak cetak sebarangan satu-satu karya. Okey, melainkan setelah melalui saya makan kajian dan juga sebagainya. Beliau contoh yang saya sebut ringkas, beliau dah siap ataupun beliau dah pernah lama buat, kita panggil Fatwa Abi Zahrah 5 jilid. Sampai lama dah beliau beritahu saya dari 2015 lagi. Sampai sekarang belum diterbitkan lagi. Baik. Jadi saya alang-alang saya buka yang saya sebut tadi, contoh tadi tafsir ringkas, tetapi beliau ada beberapa contoh yang lain ada keistimewaan walaupun kita panggil kadang-kadang kita susah nak jumpa dalam setengah tafsir yang lain. Iaitulah ayat daripada saya sebut tadi Zukhruf. Saya sebut Jasiyah sebenarnya silap. Zukhruf. Ayat yang ke-52. Okey? Ayat yang ke-52. Itu silap bukan itu surah, itu ayat lain. Nanti saya kalau saya jumpa saya kongsikan. Tapi saya rasa penting untuk kongsikan sebab mungkin agak menarik dan juga boleh semak tafsir-tafsir lain
kalau jumpa tu mungkin dia kita panggil, kita boleh rasa kita ada sumber yang lain lah selain daripada Habanakah. Okey. Baik, jadi tafsir antara selain daripada Syekh Habanakah punya kaedah tafsir, Qawaidut Tadabburil Amsal, dan juga tafsir beliau yang sempat buat untuk juzuk ataupun surah-surah Makkiyah sahaja. Antara rujukan beliau yang lain ialah tafsir Al-Tabari, tafsir Ibn Kathir, tafsir Jalalain, tafsir At-Tashil, dan juga tafsir-tafsir lain termasuk tafsir zaman moden. Yang lain banyak lagi yang beliau rujuk. Itu antara sumber-sumber tafsir beliau yang biasa siapa-siapa yang nak tulis tafsir pun memang tak dapat tidak hendaklah merujuk karya ataupun tafsir tersebut. Baik. Jadi tafsir ini ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada secara umumnya golongan terpelajar. Maksudnya yang nak mendekati Quran, mendekati tafsir, tak semestinya orang dalam lepasan graduan bidang agama semata-mata. Okey? Jadi itu lebih-lebih lagi lah. Okey, golongan yang terbelajar begini, mereka boleh mendapat manfaat daripada makna ayat Quran ini untuk mereka lebih mendalami lagi. Boleh mengkaji lanjut, dia boleh jadi pintu untuk kita panggil memahami dan juga mengkaji dengan lebih lanjut. Baik, ayat-ayat yang kita mahu. Kadang-kadang kita mahu secara ringkas. Kita mahu secara ringkas. Lepas tu kita buka, kita dapat. Ada masa kita mahu secara lebih mendalam. Yang tu perlu lebih tekun. Kita mula dengan Al-Tabari. Lepas tu kita tengok Ibn Kathir. Lepas tu mungkin kita tengok Ar-Razi dan seterusnya sampailah zaman ini kita tengok satu persatu apa tafsiran dan juga apa yang menariknya. Juga kita boleh guna kaedah-kaedah tafsir yang kita belajar untuk kita ada pilihan ada pilihan dan juga utamakan apa tafsiran yang uh, sesuai dengan kaedah yang kita pegang bagi contoh. Jadi antara metodologi, sebenarnya kalau kita nak baca kitab tafsir dan juga nak mengenali satu tafsir, kita kena faham metodologi ahli tafsir. Paling tidak kita dapat gambaran. Contohnya kenapa kita dapati tafsir Ibn Kathir banyak beri perhatian juga tentang tafsir Quran bil Quran. Sebab ini salah satu metod beliau. Salah satu metod beliau yang banyak memberi perhatian dan metod beliau ialah menganggap tafsir Quran bil Quran sebagai step pertama. Sebagaimana ada dalam satu karya atau karangan matan ringkas saja Muqaddimah fi Usul Tafsir karangan guru beliau Syekh bin Taimiyah. Okey, dalam tu ada tafsir Quran bil Quran, lepas tu tafsir Quran bil Sunnah, lepas tu tafsir Quran dengan daripada tafsiran sahabat, tabi'in apa semua dibahaskan. Jadi kalau kita lihat juga pengantar tafsir Ibn Katsir ringkas je. Tapi dia seolah-olah meringkaskan Muqaddimah fi Usul Tafsir itu dan juga tafsirnya seolah-olah melaksanakan atau mempraktikkan atau tatbik, implement kaedah-kaedah tafsir, metodologi tafsir yang dibahaskan oleh guru beliau yang kita sebut sebentar tadi. Okey, jadi penting untuk kita tahu metodologi tafsir. Kalau antara yang tulis panjang, Tabari tulis panjang. Antaranya Ibn Ashur pula tulis panjang juga, tapi penting untuk kita faham. So banyak kaedah-kaedah tafsir. Okey, dan juga Syekh juga sebagai seorang mufassir buat pengenalan ringkas tentang kaedah-kaedah yang beliau guna. Antaranya ialah beliau mengambil manfaat daripada tafsir ringkas ataupun daripada tafsir bil ma'thur yang dikarang oleh ulama seperti At-Tabari, Ibn Katsir. Beliau kaji dengan kemahiran beliau dalam bidang terpanggil kemahiran beliau dalam bidang hadis juga membantu beliau untuk membandingkan riwayat. Sebab saya tafsir bin Mansur ataupun tafsir yang dikenali sebagai tafsir bin Mansur ini bukan segalanya lah. Bin Mansur banyak dalam tu ijtihad. Tafsir At-Tabari punyalah banyak ijtihad. Tafsir bin Ra'yi cukup banyak dalam tafsir At-Tabari itu. Tapi secara umumnya orang panggil itu tafsir bin Mansur sebab banyak riwayat. Riwayat itu sendiri adalah tafsir bin Ra'yi sebenarnya, ijtihad daripada mufassir. Okey. Jadi perkara ini dibahaskan oleh Syekh
Fadhil Hasan Abbas. Dan juga saya pun pernah berdiskusi dengan Syekh Majid Maki tentang isu ini, tentang bertanya soalan beliau tentang isu ini. Apa yang dinamakan sebagai tafsir bil maksud ni tak semestinya begitu. Contoh Al-Tabari sendiri banyak tafsir bil ra'yi dan juga beliau sendiri mentarjih, beliau sendiri ada kaedah untuk apa nama ni memahami suatu ayat bukan semata-mata berdasarkan riwayat daripada nasihat awal. Baik. Jadi secara umumnya itu apa yang sahih daripada tafsir bil ma'thur. Sebagai contoh inna a'tainakal kautsar, kan ada tafsir daripada Nabi SAW. Tapi dalam masa yang sama inna a'tainakal kautsar kata Ibn Abbas juga maksud nikmat yang banyak. Jadi nikmat yang banyak kalau kita rujuk tafsir Al-Mu'in ini dekat surah Al-Kautsar itu kita akan dapati Syekh sebut banyak. Syekh sebut banyak. Ini menunjukkan beliau mengamalkan kita panggil kaedah tafsir yang beliau sebut ini. Okey? Dan ini beliau Syekh sebut telaga Rasulullah SAW. Itu satu. Sebagaimana riwayat Sayyidatina Aisyah. Syekh sebut juga antaranya ialah nikmat yang cukup banyak, kebaikan cukup banyak, antaranya termasuklah nikmat kenabian ataupun kebaikan kenabian. Kurniaan kenabian, kitab Al-Quran, hikmah, pengikut yang ramai, kemenangan atas pasukan musuh, Al-Haud, iaitulah telaga Rasulullah SAW pada hari akhirat kelak, Al-Maqam Mahmud, kedudukan yang terpuji, yang merupakan syafaat Rasulullah SAW, Sungai Al-Kautsar dalam syurga, ini disebut tafsir maksud. Tetapi tafsir-tafsir lain tidak ada masalah selagi mana tafsir yang sahih daripada Nabi SAW tidak dipinggirkan. Okey? Jadi begitu juga yang lain yang tidak disebut pun kita boleh sebut. Itu kaedah bila mana kita baca tafsir. Ini maksud ini sebagai contoh tafsiran bagi ni'am ataupun nikmat yang cukup banyak. Kathirah. Baik. Antaranya lagi Syekh beri perhatian tentang sebab nuzul. Yang pada pandangan beliau sebab-sebab nuzul yang sanadnya sahih dan juga memang beri perhatian kepada sebab nuzul. Sebab ada yang dikatakan sebagai sebab nuzul, sebenarnya banyak bukan sebab nuzul. Okey? Contoh Al-Wahidi dia ada kitab tentang sebab nuzul. Antara yang awal tulis sebab nuzul. Tapi sebenarnya apa yang disebut oleh beliau sebagai sebab nuzul bukan sebab nuzul. Contoh, beliau sebut alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Contoh tentera bergajah itu. Sebab nuzulnya ialah tentera Abraha. Sedangkan itu bukan sebab nuzul. Itu menceritakan peristiwa tentera Abraha. Sebab nuzul ini mestilah berlaku pada zaman Nabi SAW selepas baginda diturunkan wahyu. Peristiwa-peristiwa yang berlaku, insiden-insiden yang berlaku mengakibatkan ada pertanyaan, lalu adalah jawapan. Jawapan itu menjawab kepada pertanyaan itu. Pertanyaan itu ataupun peristiwa yang berlaku itu adalah sebab. Okey? Itu. Yang kedua, banyak setengah sebab nuzul ini tak sahih. Okey, ada yang sahih. Okey. Yang sesungguhnya yang sahih pula kadang-kadang bukan sebab nuzul pun. Ia lebih kepada ada peristiwa berlaku, lepas tu sahabat pun sebut ada ayat Quran berkait dengan peristiwa ini. Bukannya peristiwa ini berlaku lalu turun ayat Quran. Itu ada juga. Peristiwa ini berlaku fanazala ataupun fanazalat, lalu turun ayat Quran. Ada peristiwa berlaku selepas ayat tu dah turun tapi sahabat sebut balik ayat tu untuk bagi tahu dalam kes begini ayat ini ada. Tapi ada orang salah faham, setengah mufasir dan juga pengkaji, dia boleh salah faham. Ini ditekankan oleh para ulama. Antaranya Syekh Akram Nadwi, Syekh Fatih Hasan Abbas. Sebab nuzul, dia ada syarat-syaratnya supaya betul-betul sebab nuzul lah. Okay. Tapi dalam masa sama Syekh kata, tanpa sambil meraihkan kaedah, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah daripada ayat adalah berdasarkan lafaz umum. Maksudnya, ibrah untuk semua. Bukannya berdasarkan semata-mata sebab tertentu yang khusus tentang peristiwa tertentu. Okey? Dan juga memelihara konteks yang berlaku pada peristiwa yang dianggap sebagai nuzul itu. Yang diterima sebagai nuzul. Begitu juga Syekh juga memilih, kata beliau, metodologi beliau dalam memilih makna kalimat Al-Quran dengan makna yang sesuai dengan petunjuk daripada ayat Quran itu secara umum. Dan juga sebagaimana yang diturunkan pada zaman Nabi SAW tanpa menggunakan tafsir kita panggil makna yang telah digunakan selepas itu. Maksud selepas itu contoh.
Contoh apa nama ni, banyak perkataan sudah jadi istilah. Sudah jadi kita panggil istilah fikih. Contohnya solat, haji apa semua tuan, puasa. Tapi Syekh menggunakan berdasarkan petunjuk daripada Nas Quran secara umumnya, terutama dalam konteks masa perkataan kalimat itu digunakan pada zaman Quran diturunkan. Okey? Baik. Jadi kita akan dapat memahami, kita panggil dengan lebih baik, bebas daripada, maksudnya tidak semata-mata kita panggil banyak, sebab tafsiran ataupun penjelasan makna yang datang kita kemudian ni banyak technicality juga sebenarnya. Okey, yang tu maksudnya keluar daripada technicality itu. Ha. Jadi boleh semak nanti kita kalau kita tengok contoh-contoh nanti insya-Allah. Seterusnya, cuba satu setengah ayat dalam Quran ada lebih daripada satu tafsiran. Ini salah satu ciri keistimewaan Quran. Boleh difahami lebih daripada satu tafsiran. Ada Syekh dia cuba faham ataupun tafsirkan setengah ayat itu berdasarkan lebih daripada satu makna, maknanya pelbagai makna. Okey, pelbagai makna selagi mana makna itu sesuai dengan perkataan ataupun lafaz Al-Quran tersebut. Okey? Jadi contoh, zalikal kitabu la raiba fi, kan? Syekh bagi contoh. Kalau kita boleh sebut ayat itu, kitab ini tidak ada keraguan padanya. Kita boleh sebut juga ayat itu tidak ada keraguan padanya. Lepas tu kita boleh fahami juga ayat itu fihi hudalil muttaqin. Maksudnya tadi berhenti kat fi, ini boleh start mula fihi hudalil muttaqin. Dalamnya atau dalam kitab itu, ya ini Al-Quran, ada petunjuk bagi orang yang bertakwa, kan? Dan juga contoh-contoh sebegini banyak. Wala taqtulu anfusakum. Boleh tengok dalam surah An-Nisa ayat yang ke-29, dalam surah Al-Buruj, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil aziz al-hamid. Dan juga contoh ini cukup banyak. Saya bagi contoh dalam surah Yusuf. Perkataan Rob. Perkataan Rob dalam surah Yusuf, kalau kita lihat, Rob ni dalam penggunaan Quran, dalam boleh kata hampir semua keadaan ni lah merujuk pada Tuhan. Okey? Tapi dalam surah Yusuf juga merujuk kepada Tuan. Dan juga Syekh dalam tafsirnya cuba raikan dua-dua makna ini. Okey? Bila mana digunakan perkataan Rob dan setengah ayat yang konteksnya sesuai lah dengan maksud Tuan, digunakan juga dengan maksud Tuan. Tafsir surah Yusuf antara tafsir yang indah dan juga menariklah, sesuai sekali dibaca, dan juga orang baca pun boleh layan tanpa ditafsirkan oleh guru ke apa ke. Ini dah nak siap dah tafsir surah Yusuf. InsyaAllah nanti kita akan semak sunting, akan terbit saya berasingan ikut surah. Sebab tafsir ini, surah ini juga istimewa, mendapat tempat yang istimewa dalam ramai masyarakat kita. Kan? Jadi itu contoh perkataan Rob, kan? Begitu juga dalam surah kita panggil dalam surah-surah yang ni, contoh ni cukup banyak. Saya perasan antaranya, seingat saya, dalam surah Al-Furqan, Tabarakalladzi nazzala al-furqana an 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allah Taala turunkan Al-Furqan kepada hamba dia, ya Rasulullah SAW, liyakuna liyakuna lil 'alamina nadhira, supaya ia ataupun dia. Liyakuna tu merujuk kepada apa? Furqan ke abdihi tu? Maknanya merujuk kepada kitab Quran yang bernama Al-Furqan, ataupun merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Dua-dua boleh. Dan juga seingat saya, boleh cek balik, seingat saya Syekh guna untuk dua-dua. Jadi ini contoh. Ini kita bagi contoh menyebabkan kita boleh memahami tafsiran Quran dengan lebih luas, tanpa bercanggah. Ini salah satu keistimewaan Quran juga sebenarnya. Baik. Begitu juga Syekh mengelakkan menggunakan hujah ayat ini takrir. Ayat ini pengulangan. Jadi dia mengukuhkan makna semata-mata. Sebab kaedah tafsir menyebut taksis aula minat takkid. Maksudnya bila mana datang satu perkataan, okey, satu ayat, dia walaupun perkataan itu sama, okey, contoh dalam surah Al-Qiyamah, aula laka fa'aula thumma aula laka fa'aula.
Perkataan itu sama. Tapi adakah semata summa aula laka fa'aula itu sebagai penegasan kepada ayat sebelumnya? Sebagai mufasir sebut itu. Tapi Syekh kata beliau mengelakkan, kalau boleh mengelakkan. Sebaik mungkin mengelakkan. Beliau lebih guna perkataan, setiap perkataan walaupun berulang, dia mesti ada makna baru. Taksis maksudnya. Dia datang dengan membawa makna baru. Taksis. Bukan sekadar menegaskan makna sedia ada. Contoh, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Dalam surah An-Naba. Contohnya dalam surah At-Takatsur, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Ada semakalah saw ta'lamun tu walaupun pengulangan jika menegaskan semata-mata ada maknanya yang tersendiri. Okey? Antaranya juga ialah kaedah yang beliau sebut juga dari sudut memahami makna ayat sesuai dengan susunan ayat itu. Maksudnya ini berkait dengan munasabah. Jadi ini kalau kita boleh perasan ini memang cukup jelas. Sebab mana tapi tak boleh sebut. Kalau sebut akan jadi tafsir yang panjang lah. Tapi kita boleh faham tafsir itu ayat itu sebenarnya tak memang menjelaskan kepada kelompok ayat sebelumnya. Dan juga ayat yang akan datang juga menjelaskan lagi ayat itu ataupun ada menjelaskan hubung kaitnya. Perkara ini kalau kita baca dengan bekalan ilmu kaedah-kaedah tafsir ini menyebabkan kita akan lebih appreciate. Lebih appreciate dan juga rasa kedalamannya, rasa juhud besar, sumbangan besar Syekh Majid Maki semasa mengarang tafsir ini, dan juga dia boleh buat demikian, beliau boleh buat demikian tidak lain tidak bukan kerana ada ilmu alat dan juga kerana ada kemahiran. Okey, bukan semata-mata nukil sana sini semua, tapi beliau merujuk dan juga memilih pandangan yang terbaik, membandingkan pandangan, memilih tafsiran terbaik, memilih makna yang terbaik pada pandangan beliau yang sesuai dengan surah itu, yang sesuai dengan ayat itu dan sebagainya. Baik. Begitu juga Syekh akan juga sebut kita panggil objektif, kita panggil dari sudut suatu ayat itu apa? Panduan dari sudut pendidikan, panduan dari sudut pengajaran. Kalau dalam cetakan terbaru ni biasanya akan di-highlight. Di-highlight. Jadi untuk tafsir Al-Mu'in ada bahagian yang bold. Kan banyak tempat macam tu. Jadi masa kami terbitkan terjemahan Juzul Amma tu tak bold. Tapi sekarang ni memang insya-Allah akan bold supaya pembaca pun boleh menikmati juga. Ini bukan isyarat, isyarat appreciate. Tak boleh panjang sangat, ada yang panjang, ada yang kebanyakannya pendek, tapi kita boleh nampak bila kita merenung. Baik, seterusnya Syah juga memberi perhatian dengan ayat-ayat terakhir. Daripada penama ni sesuatu ayat itu sebagai contoh kita panggil innallaha kana aliyan kabira dalam surah An-Nisa fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Maksudnya kalau dalam situasi nusyuz, kalau wanita itu sudah selesai dia kembali taat, maka tidak boleh mencari alasan justifikasi untuk menghukum dia. Jadi saya ingat saya baca tafsir ini Syekh akan sebut tafsiran innallaha kana aliyan kabira ini sebab Allah Taala itu maha lagi tinggi, lagi kuat daripada engkau, lagi hebat daripada engkau. Jadi jangan gunakan kekuatan engkau itu untuk menindas pasanganmu. Jadi maksudnya akhir suatu ayat, banyak lagi ayat lain, Ghafurur Rahim ke, Raufur Rahim ke apa ke, disesuaikan dengan maksud ayat itu. Sebab memang khawatim bila kita nak tafsirkan hujung memang nak digunakan rahimun wa huwal ghafurur rahim ke wa huwal azizul hakim, tapi secara lebih mendalamnya kena sesuaikan dengan konteks ayat, bicara tentang apa. Kita akan lebih dapat. So maksud nama Allah kat situ di highlightkan untuk dalam konteks ayat tersebut. Okey, itu maksud Syekh. Seterusnya memberi perhatian juga dari sudut qasam. Terpanggil sumpah-sumpah dalam Quran. Dan juga Syekh juga dalam hal ini merujuk banyak tafsiran, termasuk dalam setengah tafsir beliau ambil daripada tafsir guru beliau Syekh Ahmad Hassan Farhad. Ini saya perasan dengan jelas sangat. Okey, dan juga tak tipikal. Tak tipikal maksudnya bukan nukil. Nak siap, kalau beliau sekadar nak siapkan nukil je lah.
Okay, macam saya pernah ulas tentang wal fajri wal layalin ash, Syekh punya tafsiran. Maksudnya beliau kaitkan dengan sesuai dengan tema surah itu. Contohnya wal fajri wal layalin ash, surah ini bercakap tentang pembelaan Allah Subhanahu taala kepada golongan yang ditindas dan juga dizalimi. Pembelaan Allah Subhanahu taala. Jadi dimulakan dengan sumpah. Beberapa perkataan biasanya kita akan jumpa wal fajri wal layalin ash ni, kita akan cakap tentang kemuliaan 10 Zulhijjah, puasa apa semua kan. Jadi saya bagi contoh ini dalam wal fajri, maksud demi waktu fajar. Allah bersumpah demi waktu fajar, dan yang dipilih oleh Allah saat membinasakan Ad. Pada sebut wal fajri je, tapi wal fajri tu beliau highlight terus saat membinasakan Ad, kaum Hud, Samud, kaum Nabi Soleh dan juga Firaun beserta tenteranya. Sebab inilah yang disebut dalam surah itu selepas itu. Jawapan kepada sumpah. Begitu juga 10 malam Allah Ta'ala bersumpah dengan walayalin ash. 10 malam bila tu? Syekh tarjihkan 10 malam dari awal Muharram sehingga malam ke-10. Bukannya malam bulan yang lain. Sebab ada ulama kata Zulhijjah, ulama kata Lailatul Qadar. Jadi sebab 10 malam ini adalah tempoh perjalanan Nabi Musa AS dan juga kaum baginda sehingga mereka berjaya menyelamatkan diri juga menyeberangi laut menuju Sinai. Maksudnya satu lagi tadi bangsa-bangsa yang melawan Nabi yang ditindas. Ini juga golongan yang melawan Nabi Musa AS yang mereka diselamatkan daripada Firaun dan juga tenteranya yang musuh Nabi Musa tenggelam dalam keadaan lemas, mati. Nabi Musa selamat dan juga pengikut dia. Seterusnya wasyaf'i wal wat. Okey, wasyaf'i ialah genap. Wal wat lah witir, yang malam yang ganjil. Jadi Syekh tafsirkan hari yang genap dan juga bilangan malam yang ganjil. Merujuk kepada 8 hari 7 malam. Dalam surah yang lain kan sebut. Kan dalam surah yang lain sebut 8 hari 7 malam tempoh Allah Taala mengutuskan angin ribut yang sangat kencang kepada kaum Ad yang membinasakan mereka. Kena dengan tema surah ini pada pandangan Syekh, beliau tarjihkan begitu. Jadi waktu malam yang datang dan pergi wal laili idza yas. Waktu malam yang datang dan pergi dalam keadaan tenang yang disusuli peristiwa kemusnahan pada waktu fajar bagi golongan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu taala untuk binasa. Bila kita tengok begitu, menarik kita rasa. Dan juga memang sesuai dengan tema surah, maudhu' surah, amul surah yang dibicarakan oleh para ulama yang beri perhatian tentang tema-tema surah ini. Maqasid surah. Baik, jadi itu antara contoh qasam. Banyak lagi contoh yang lain yang beliau beri perhatian dan juga beliau luaskan rujukan sehingga pilih. Jadi bila mana Syekh pilih, bukan maksud rujuk satu dua, tak, rujuk cukup banyak. Saya perasan cukup banyak. Sehingga kadang-kadang beliau tak puas hati dengan apa yang sedia ada. Jadi beliau tarjihkan pandangan yang tak popular. Macam kita sebut tadi daripada Habanakah. Dan juga contoh dalam kisah Nabi Daud AS, saya pernah tanya beliau, dari mana sumbernya? Sebab dalam satu kisah Nabi Daud AS yang mana sedang beriktikaf, tiba-tiba ada orang yang panjat datang ke mihrabnya mengadu kes, ada dua orang mengadu, satu pihak ada 99 ekor bibri, satu pihak lagi ada satu yang ada 99 ini berjaya memperdaya dia ataupun bercakap dan juga meyakinkan dia, memujuk dia, bagi kat dia, jadi cukuplah 100 orang itu dapat. Wa azani fil khitab. Maksud dia mengalahkan aku dalam ucapan. Jadi biasanya kalau kita baca tafsir ini memang akan masuk banyaklah kisah itu, kisah ini, surah Ilyas. Jadi Syekh kata ini adalah malaikat. Okey? Yang meng-highlight ataupun memberi perhatian, menekankan kepada Nabi Daud AS bahawasanya di luar sana, sebab Nabi Daud AS ayat itu dimulakan dengan Nabi Daud AS ni seorang yang cukup asyik dalam berzikir sehingga gunung ganang dan juga burung-burung asyik dengan ibadat dan juga zikir Nabi Daud AS. Zabur itu sendiri salah satu kitab zikir. Dan bila mana berdemikian, datanglah malaikat yang mengujinya. Mengujinya untuk bagi tahu, walaupun ini suatu amal ibadat yang bagus, tapi kamu adalah khalifah. Kat luar tu banyak isu-isu pergaduhan, pertelingkahan yang berlaku. Jadi dengan peristiwa ini, kata Syekh, ia berkait dengan fitnah ibadat. Maksud ibadat ini bagi orang yang dia masanya lebih banyak perlu luangkan dengan isu-isu masyarakat, sebab ia sebagai pemimpin, ia sebagai hakim, kan? Sebab ayat selepas itu Allah Taala kata
ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Kami jadikan engkau khalifah di muka bumi. Jadi sesuai dengan konteks dia. Jadi saya tanya Syekh ambil daripada mana? Beliau kata ambil daripada tafsir As-Subki. Ada satu kitab ringkas risalah As-Subki tentang tafsir kisah Nabi Daud ini. Jadi perkara-perkara ini, dialog ini juga menyebabkan saya lebih menghargai lah. Bila mana kita mengkaji lanjut, menghargai dan juga saya rasa sesuai untuk menjadi bekalan oleh para asatizah dan juga masyarakat yang kalau tak mampu bahasa Arab, mungkin kita bantu dari sudut menterjemahkannya ke apa kan. Jadi begitu. Jadi tapi untuk lebih nampak kedalamannya memang asatizah juga kena ada kemahiran dalam bidang kaedah-kaedah tafsir, dalam merujuk tafsir-tafsir yang lain juga, dia akan nampak oh inilah sumbernya, ataupun dia akan nampak oh uh, luas sekali rujukannya sampai kan nak cari sumber sesetengah tafsiran agak sukar kan. Jadi itu antaranya lah. Begitu juga Syekh beri perhatian besar juga kalau kita siapa-siapa biasa baca tafsirnya tentang ya ayyuhallazina amanu, ini ya ayyuhallazina amanu yang pertama dalam surah ini ya ayyuhallazina yang kedua, allazina amanu yang kedua, ini ya ayyuhallazina amanu yang ketiga. Ini tak silap saya diberi perhatian juga oleh Syekh Abdul Rahman Haban Nakah. Okey. Dan juga beliau juga beri perhatian tafsiran suatu ayat kalau mula dengan ya ayyuhan nas, dia akan tafsirkan ayat itu sesuai dengan mesejnya kepada semua manusia. Ya ayyuhallazina amanu, dan sesuaikan tafsirannya kepada khusus kepada golongan yang beriman. Dari sudut larangan, arahan apa yang terkandung dalam itu. Baik, jadi itu secara ringkasnya lah saya sebut majoriti kaedah yang disebut oleh Syekh dalam tafsir beliau, selain daripada pengenalan ringkas dari awal tadi yang kita kita sebut mula dengan latar belakang beliau, seterusnya tentang tafsir ringkas sedikit tentang tafsir ringkas, seterusnya tentang tafsir Al-Mu'in dan juga metod beliau. Wallah alam, saya cuba sedaya upayalah supaya tidak terlampau panjang. Harap-harapnya memadai. Jazakallah khairan Ustaz Marwan untuk penjelasan tadi. Alhamdulillah. Tadi Ustaz Zul ada tanya, Ustaz Marwan maksudkan ayat ke-18 tu ke yang surah Az-Zukhruf tu? Aw man yunashsha'u fil hilyah tu. Betul betul betul. Aw man yunashsha'u, sebab Ustaz Zul pun kata saya pernah terkeliru juga dengan ayat ni. Okay, Alhamdulillah, jazakallah Ini khairan Ustaz Zul. saya tak buka YouTube, so saya tak perasan. Kalau buka Ah, YouTube bergema. betul betul. Jadi Ah, dalam tafsir ini Syekh menyebabkan clear terus maksudnya. Kadang-kadang sebab setengah ahli tafsir memang dia menafsirkan ayat itu uh, dalam keadaan menganggap itu sebagai firman Tuhan lah. Daripada Allah Subhanahu Taala sendiri describe perkara tersebut berbanding firman Allah yang describekan kenyataan golongan musyrik sebenarnya. Jadi lebih kenalah kat situ. Wallahu alam. Jadi terima kasih kalau begitu. ya, Alhamdulillah. Ustaz Zul pun ada komen yang malam yang yang 10 tu memang tafsir Haban Nakah. Memang special urusan beliau dalam bab ni. Betul? Hmm. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. saya buka kepada sahabat-sahabat yang nak tanya soalan. Mungkin boleh type di ruangan chat, insya-Allah. Saya terbaca juga Ustaz Fakhri pernah tulis, Ustaz, dia tanya almarhum Syekh Salah Al-Khalidi tafsir apa contemporary yang boleh dirujuk kan. Betul Almarhum betul. almarhum Syekh Salah pun dia suggest lah, recommend baca tafsir Al-Mu'in ni, masya-Allah Betul. kan. Dan Syekh Salah pun dah tak ada dah, masya-Allah. Ada video, keratan video tu kan dia sebut tentang tafsir Al-Mu'in ni, insya-Allah. Hmm. Dan juga Okey. sebenarnya dalam tafsir ini saya masukkan juga dalam cetakan terbaru Ada kata-kata apa? Ada ni kan? Pasal Khalidi. Salah Al-Khalidi, kalimah Al-Ustaz Mufassir. Betul? Syekh Solah ni dia bukan je orang yang mujamalah ke apa, dia sebut straightforward apa yang dia percaya dan juga maksudnya dia tidaklah bermain-main kata puji-puji semata. Dia sebut dan juga dia jelas dia kata wa aqulu asyhadatan sadiqatan insya-Allah. Hmm. Aku sebut dengan penyaksian yang penuh jujur bahawasanya tafsir Al-Mu'in ala tadabbur kitab mubin adalah tafsir kontemporari yang ringkas yang paling penting Hmm. pada zaman ini, kata beliau. Wa innahu la yastaghni anhu ayyu muslim mahma kanat thaqafatu wa kana takhassusuhu. Walau apa pun latar belakang seorang muslim, mereka perlu merujuk kepada tafsir ini. Wa innahu yuqaddimu khulasah. Ini saya setuju. Kata-kata Syekh ini
Dia kata tafsir ini menampilkan ataupun mengemukakan rumusan yang bermanfaat tentang makna Al-Quran dan juga hakikat Al-Quran. Khulasah maksud ini rumus. Bila sebut rumus ataupun kesimpulan, maksudnya sudah tentu merujuk kepada pelbagai karya sebelum itu sehingga sampai kepada kesimpulan tersebut. Wala majala. Syekh kata, wala majala lil muqaranati. Tidak ada ruang untuk bandingkan antara tafsir ini dengan semua tafsir lain yang ringkas pada pandangan Syekh Salah Al-Khalidi. Jadi beliau ialah kita panggil dalam bahasa Arab huwa man huwa. Beliau ini ialah beliau. Dalam bidang tafsir ni memang orang serenda dan memang ada sumbangan yang cukup besar. Jadi apabila penyaksian ini datang daripada beliau, sudah tentu kita selayaknya kita lebih boleh dengar dan juga boleh manfaatkan kan. Kalau saja dia kata tak ada apa, saya tak ada latar belakang seperti beliau apa semua kan. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ustaz Zul ada tanya lagi, boleh ke kalau Ustaz Marwan syarahkan tentang ucapan orang kafir tu, macam mana cara memahami dia yang berkenaan surah Zukhruf tadi? Zuhur ayat berapa dia? Berapa belas? Zuhur ayat 18. Baik. Kalau ikut ayat sebelum itu, sebut kalau ayat yang ke-17 itu wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathala dhalla wajhuhu muswaddun wa huwa kadhib. Ayat yang ke-17 ataupun ayat yang ke-17 sebut mereka akan menisbahkan kepada Allah SWT anak dan kalangan perempuan. Bila mana mereka menyangka bahawasanya malaikat adalah mereka menyangka malaikat adalah anak perempuan Tuhan. Okey? Jadi mereka nisbahkan dalam masa yang sama mereka sendiri tak suka perempuan. Mereka sendiri tak suka mereka tanam anak perempuan ada, dan juga mereka kalau tak tanam pun besarkan pun mereka perempuan ni double standard. Okey, dipandang rendah. Jadi bila kat Tuhan dia bagi apa yang mereka tak suka. Kan? Baik, wa iza busyra sampaikan wa iza bila diberi khabar gembira wa iza busyra ahaduhum tafsir Syekh bima suna'a min indihi masalan za'ama annahu musyabih lirrahman wa fi nisbati injabi zuriyatil banati lillah baqiya wajhuhu kalihan tula nahari alaihi sahabat sawari min su'il bashara bil untha wa huwa munsikun ala mamtala'at bihi nafsuhu min al huzni wal ghaiz. So mereka tidak suka mereka bila mana dia beri dah lahir tanya dapat kelahiran apa semua kan, dapat anak perempuan, mereka tak suka. Tapi sedangkan mereka sendiri sandarkan kepada Tuhan, mereka tak suka tu sampai wajah mereka muswaddan, wajah macam kehitaman dalam keadaan menahan marah, maksud marah wahwa kauzim. Okey, baik, jadi lepas itu datang ayat yang saya sebut tadi, awamay yunashau fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Okey, ayat ini kalau kita kata firman Allah SWT, maka maksudnya adakah orang yang macam dibesarkan fil hilyah dalam ada perhiasan apa semua, wa fil khisami dalam gaduh pula tak jelas. Maksud bercakap tak boleh menjawab sangat. Dia maksudnya tentang wanita. Okey? Dibesarkan dengan permainan, perhiasan, bercakap pun tak petah. Ibaratnya begitu. Jadi tafsir Syekh kata, Syekh ambil daripada haza, saya tulis min bada'i Syekh Majdi, saya catat sebelah. Dan juga saya tanya beliau, saya tanya beliau dan juga di Syekh Ustaz Zul pula sebut juga daripada Syekh Habanaka. Beliau kata wa yaqulu fi nafsihi 'ala 'anil mauludi min al-inath. Maksudnya orang musyrik itu beliau cakap bermonolog. Adakah aku ni diberi khabar gembira, diucapkan tahniah dengan orang yang tidak boleh beri rezeki, maksudnya tidak boleh jadi tolong buat kerja ke apa ke, dia pandang rendah ada perempuan kan? Lelaki ni boleh buat kerja berat. Wala yudafi'u anni fi qital, tidak boleh mempertahankan aku dalam perang, tidak boleh pergi perang. Wala aftakhiru bihi bainan nas, dan juga tidak boleh aku banggakan. Mereka berbangga dengan anak-anak lelaki. Wa man yurabba fil zinah, begitu juga orang yang dibesarkan dalam perhiasan semata-mata. Wa huwa fil mukhasamati ghairu mubin, sedangkan dalam pertelingkahan, perbalahan mulut ke apa ke,
ataupun pembalahan tentang hak itu hak ini berebut ghairu mubin, tak jelas, bihujjatin damirah, tidak boleh menjelaskan dengan hujah yang kukuh kuat, yaqbaluha ahlul fikri wal rusydi wal bayan, yang boleh diterima oleh orang yang cerdas dan juga orang yang fasih apa semua. Jadi ini maksudnya pertanyaan ini daripada golongan musyrik sendiri, bila mana dia menolak, dia tak suka dapat anak perempuan. Jadi jadi ayat ini macam itulah. Dan ditafsirkan oleh Syekh Habanakah dan juga yang ditarjihkan setelah membandingkan banyak tafsir, beliau tarjihkan pandangan guru beliau sendiri dalam hal ini. Jadi macam tu. Harapnya menjawablah beringkas kepada Fadilah Ustaz Zulkhairi. InsyaAllah. Jazakallah khairan, Ustaz. Ada lagi ke soalan yang nak ditanya oleh peserta? Jemput tanya, insyaAllah. Bukan apa rugi kalau kita tak manfaatkan waktu ni kan. Peluang untuk kita berdiskusi tentang tafsir ni kan. Sebenarnya jarang juga Mutiara Tadabbur buat diskusi tafsir ni. Rasanya 2 tahun lepas kami buat diskusi tafsir Hamka, Ustaz. Hmm. Ni baru saya mencari lah, saya tengok tafsir-tafsir mana yang boleh dekatkan dengan masyarakat yang apa, yang mudah lah, yang mudah dan ada terjemahan sebenarnya. Tu yang Hmm. penting jugalah sebab nak bawa ke kelas ni kepada masyarakat Melayu kan. So Alhamdulillah lah dengan ada terjemahan dah tafsir ni walaupun juz 30. Baru ada juz 30 kan. Mungkin menyusul lagi nanti insya-Allah juz-juz lain. Okay, jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua 64 orang tadi, lebih yang hadir, Alhamdulillah. Saya ada sedikit pengumuman lah untuk kelas kita ataupun pelancaran lah, sedikit pelancaran insya-Allah untuk kelas yang akan berlangsung pada bulan November ini insya-Allah. Uh, para peserta nampak ke slide yang saya share ni? Ni adalah kitab kitab Al-Mu'in tu. Ni adalah yang versi bahasa Arab lah. Okey. Kita tengok yang ada di sini ni, yang dah di bold kan. Ini cetakan terbaru lah kan Ustaz kan. Yang Hmm. dah di bold, yang kita mudah nak baca dan mudahlah nak tahu itu yang highlighted point mungkin kan oleh Syekh. Ni kitab Arab dan Alhamdulillah daripada kitab Arab tersebut, ini buku Tafsir Al-Mu'in juzuk 30 sahaja, diterjemahkan oleh Ustaz Zulkifli Abdul Rahman, dan kalau tak silap saya Ustaz Marwan sebagai penyemak lah buku ni. Dan kalau kita tengok kat tepi ni, inilah cetakan yang bahasa Melayu. Okay. Ni contohnya surah An-Nazi'at. Okay. Hmm. Surah An-Nazi'at. Macam inilah dia punya dalam buku tersebut lah. Diletakkan ayat berapa dan tafsiran di tepinya. Jadi kalau kita nak baca tu memang sangat mudah lah. Dan kita senang nak grab point yang Syekh ungkapkan. Dan dia straight to the point, mudah faham, jelas. Sebenarnya apa, bertitik tolak daripada masa saya pantang, masa saya lahirkan anak ketiga bulan 7 hari tu. Dan masa bulan 7 tu lah apa, terbit kan buku ni. Bulan 7 ke ataupun bulan 8 tak silap saya kan. Dan buku ni apa diterbitkan dan Syekh pun ada datang Malaysia kan hari tu Ustaz kan. Syekh ada datang Malaysia. Lepas tu saya belilah buku ni. Sajalah masa pantang tu memang niat dah nak baca buku-buku tafsir ni kan, nak isi-isi masa dan sebagainya. Jadi saya pilih tafsir Al-Mu'in ni untuk saya baca. Lepas tu rasa macam kita mudah nak grab point dan sebagainya. So saya terfikirlah untuk adakan kelas ni. Kelas di bawah Mutiara Tadabbur lah. Dan kita pilih dulu juzuk 30 ni sebab antaranya adalah untuk persediaan Ramadan juga. Kita nak tadabbur masa Ramadan nanti mungkin kan. Dan moga-moga dia membantulah masyarakat kita untuk lebih dekat dengan juzuk 30 ni. Kita nak ajar anak kita pun senang sebenarnya kan. Anak-anak kita dia mula juzuk 30 tu dia menghafal dan sebagainya. Macam anak saya pun dah mula menghafal dan sebagainya kan. Jadi senanglah, mudah untuk saya ceritakan kepada dia poin-poin tadabbur yang kita boleh rujuk daripada kitab tafsir ni kan. Dan saya nak memaklumkan kepada semua para peserta, okay? Syekh Majmaki hadir, betul. Festival Turas, betul. Masa Festival Turas, Puan Nur Razah, masa Julai, betul.
Okey, seminar tafsir Al-Mu'in juz amma berfokus juz amma insya-Allah juz 30. InsyaAllah bermula pada bulan November hingga bulan Januari 2026. Kita akan anjurkan 3 bulan ni. 3 bulan berturut-turut. Bulan 11 ada 3 kelas. Bulan 12 ada 3 kelas. Bulan 1 tahun depan insyaAllah ada 4 kelas. Sebab kita ada masukkan bonus sekali iaitu tafsir surah Al-Fatihah nanti. Nama seminar Juz Amma lah. Tapi kita ada satu bonus lah insyaAllah. Tafsir surah Al-Fatihah. InsyaAllah bersama 10 orang asatizah. Okay. Masa nak susun ni macam mencabar jugalah kan. Masa asatizah dan sebagainya. InsyaAllah kelas kita akan diadakan setiap hari Sabtu. Minggu 1, minggu 2 dan minggu ketiga setiap bulan. Minggu keempat tu kita rehat sekejap dan kita mula pula bulan yang baru insyaAllah. Pada pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11 pagi. Sekitar 2 jam setengah lah. Kan? 2 jam tu biasa syarahan ustaz dan setengah jam yang terakhir tu mungkin kita akan buat Q&A session insyaAllah. Ataupun perkongsian peserta dan sebagainya. Dan seminar ni akan guna buku ni lah, buku Tafsir Al-Mu'in. Tapi untuk pembelian buku ni optional lah. Kami tak adalah paksa ataupun wajibkan para peserta untuk beli kan. Sebab nanti insya-Allah para peserta, para penceramah ataupun penyampai kita pun akan buat nota ringkas jugalah, slide dan sebagainya insya-Allah membantu peserta. Tetapi jika peserta ada yang nak dapatkan buku ni, saya sangat-sangat recommend lah untuk dapatkan. Kita mudah lah nak baca lanjut dan sebagainya. Untuk Ramadan nanti pun kita boleh rujuk mudah. Okay, insyaAllah. Dan kalau kita tengok dekat slide ni, inilah jadual 10 orang asatizah. Bulan 11 ni kita akan ada Ustaz Muhammad Zulkifli. Ustaz Zulkifli ni adalah penterjemah buku ni, buku yang terjemahan ni. Ustaz Zulkifli menterjemah juzuk 30. Dan bulan 11 kita ada Ustaz Zul Khairi juga. Tadi Ustaz Zul Khairi pun ada bersama dengan kita Alhamdulillah. Dan Ustaz Nazri Mustaqim. Okey, 3 orang pada bulan 11. Pada bulan 12 pula kita ada Ustaz Hilmi Marjunik, antara penterjemah juga. Penterjemah lah. Dan Ustaz Imran Zaki, CEO Zikra, dan juga Ustaz Arif Amin daripada Universiti Sultan Azlan Shah. Untuk bulan 12. Dan insyaAllah pada bulan 1 kita akan ada 4 orang penceramah insyaAllah. Ustaz Syahmi Syazril daripada Tadabbur Center, Ustaz Muzuza, Ustaz Marwan Bukhari sendiri insyaAllah, dan Ustaz Fakhri yang akan mengupas tafsir Al-Fatihah insyaAllah. Dan kalau kita tahu Ustaz Fakhri ni antara anak murid lah kepada Syekh Salah Al-Khalidi yang menyebutkan tentang tafsir Al-Mu'in ni. Dia recommend tafsir Al-Mu'in tadi yang saya sebutkan tadi. Dan insyaAllah yuran untuk kelas ni untuk sebulan RM69 sahaja. Untuk sebulan, maksudnya 3 kelas tu RM69. Tapi kalau ada yang nak beli secara combo early bird, RM159 untuk 3 bulan insyaAllah. Okay? Untuk 3 bulan. Jadi boleh pilih kalau siapa-siapa yang nak beli secara 3 bulan terus pun boleh. Okay? Kalau siapa-siapa yang nak cuba dulu bulan 11 nanti, dia nak cuba dulu tengok, dia nak cuba dengar dulu penjelasan Ustaz, mungkin boleh daftar ala carte dulu untuk sebulan kan. Nanti bulan seterusnya boleh tambah lagi lah insyaAllah. So kami buka dulu pendaftaran kepada para peserta. Nanti saya akan share lah link tu di ruangan komen insyaAllah. Nanti boleh daftar insyaAllah. Dan kami akan share jugalah di media-media sosial Mutiara Tadabbur. Macam semalam pun ada seminar Surah Az-Zumar semalam pun sudah diwawarkanlah kepada peserta seminar. Mereka antara yang awal lah yang tahu tentang program ni. Alhamdulillah. Jadi kalau siapa-siapa yang nak daftar, insyaAllah boleh daftar di komen tu. Saya ada share dah link. Nanti boleh buka link tersebut insyaAllah untuk pendaftaran. Dan saya akan share jugalah di grup-grup dan sebagainya insyaAllah. Jadi semua jelas kan apa yang Ustaz Marwan Bukhari share tadi. Tafsir ni sangat mudah dan sangat ringkas dan padat isi dia.
Dan ada poin-poin yang memang Syekh ungkapkan tu memang mind blowing lah. Kita rasa macam oh baru jelas sebenarnya apa yang nak dimaksudkan oleh ayat tersebut. Sebab saya sendiri gunalah apabila berkongsi dengan sahabat-sahabat tentang tafsir dan sebagainya ni, apabila nak berdiskusi tentang juzuk 30 tu, baca tafsir Al-Mu'in ni, memang mudahlah untuk kita lebih memahami. Alhamdulillah. Jadi saya jemput para peserta ataupun semua untuk daftar di ruangan komen tu. Saya dah letak dah. Saya tak pasti link dia tu jadi macam mana sebab ada yang terputus dia punya tu. Kejap saya cuba untuk letak link satu-satu lah, insya-Allah . Saya share semula satu-satu, insya-Allah. Link yang pertama tu untuk pendaftaran secara combo, insyaAllah. Dan link yang kedua untuk siapa yang nak daftar secara ala carte untuk bulan 11 dahululah. Kami buka untuk yang bulan 11 dulu. Nanti bulan 12 nanti kita akan buka form lain lah, insyaAllah, untuk siapa yang nak daftar pada waktu tu, insyaAllah. Okay, saya rasa tak ada apa dah untuk malam ni. Moga-moga dengan kita hadir kelas tafsir ni, lebih jelaslah kan pemahaman ayat-ayat tersebut. Dan sebenarnya antara misi dan visi Mutiara Tadabbur pun sebenarnya mendekatkan masyarakat dengan tafsir. Kita tak nak masyarakat ni mentadabbur Al-Quran tetapi tanpa merujuk kepada tafsir kan. Sebab asas kepada tadabbur tu kita kena tahulah tafsiran ayat tersebut tu tentang apa dulu, barulah kita boleh refleksi kan ayat tersebut, tadabbur kan. Jadi kalau tanpa kita merujuk pada tafsir, kita memahami sebetulnya ayat tersebut, nanti kita tersilap nanti. Refleksi kita tersilap, tadabbur kita pun tersilap kan. Macam tu. Ataupun kita lari makna lah kan. Jadi moga-moga dengan kita hadir kelas kelas tafsir ni, mungkin sebelum ni kita dah hadir banyak-banyak kelas, mungkin rasa macam nak mendalami tafsir secara berkitab. Okay. Berkitab, ada fokus kitab mana-mana, fokus dan kita akan habiskan juzuk 30 dulu. InsyaAllah saya jemputlah para peserta untuk sertai kelas seminar tafsir Al-Mu'in, insyaAllah, yang akan bermula pada bulan 11 ni, insyaAllah. Okay, jazakumullah khairan kepada semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Marwan Bukhari untuk penjelasan pada malam ini. Alhamdulillah. Kita tunggulah Ustaz Marwan dan asatizah yang lain berkongsi dalam seminar nanti, insyaAllah. Dan mungkin akan ada lagi program-program yang lain under Mutiara Tadabbur. Kami pun tengah merangka macam mana untuk Ramadan nanti, insyaAllah. Doakan akan ada pengumuman selain itulah nanti, insyaAllah. Okay. Jazakumullah khairan. Untuk link tempahan buku, insyaAllah akan dapat selepas mendaftar tu. Selepas daftar akan dapat link tempahan buku. Nanti boleh isi link tempahan buku sebab link tu optional lah. Siapa-siapa yang nak beli boleh tekan, boleh beli buku tu. So nanti saya akan share juga nanti link tempahan buku juga, insyaAllah, kepada para peserta semua. Jazakumullah khairan. Kita tutup dulu kelas kita pada malam ini dengan suratul As dan tasbih kafarah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz.